Assalamualaikum. Hari ni kita kat Lepak King Kampung People. Aku dan kawan-kawan sampai di Lepak King Kampung People pukul 11.30 tengah hari. Kami nak jadi nombor 1 dekat situ. Sampai-sampai je hidangan memang dah terletak atas meja, tapi belum cukup 40 jenis. Dan tepat pukul 12 tengah hari, hidangan pun cukup 40 jenis. Yang kakak cantik tu, itulah pemilik Lepak King Kampung People. Bila kami tengok lauk, ya Allah, banyaknya lauk yang sedap-sedap. Nak disebut namanya 40 jenis, macam mana kami nak sebut semua? Korang tengoklah sendiri apa yang ada di atas meja ni. Dengan ulam-ulaman, ikan bakar, seafood dan segala jenis masakan kampung. Sangat istimewa. Harga pun sangat berpatutan. Yang jadi favourite aku, asam pedas, gulai lemak, siput sedut, gulai lemak, telur itik. Tengok tu hidangan kami, penuh meja. Memang sangat sedap lah. Jadi selepas makan, kami pun bergambar lah bersama pemilik kedai, Amy. Alhamdulillah, tercapailah cita-cita aku nak bawa kawan-kawan datang makan di kedai BFF saya ni. Semoga Amy terus maju jaya dalam perniagaannya. Bye. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Nanti saya sertakan dekat video ni. Korang subscribe ya. Jangan lupa tu.